Kalau awak tengah TTC dan makin lama makin rasa stres sampai kitaran haid pun unpredictable, itu memang sangat biasa berlaku. Sebab apa? Sebab bila stres, hormon kesuburan dan hormon stres dia akan bercampur. Ramai wanita tak sedar bila tekanan emosi waktu TTC boleh ganggu hormon. Bila stres tu dia naik, badan akan keluarkan hormon kortizol secara berlebihan, dan bila tinggi sangat hormon kortizol, dia akan kacau estrogen dan progesteron. So benda ni dia akan buat cycle jadi tak teratur, ovulation delay, and cycle jadi tak stable. Anda mungkin perasan pattern macam ni, dulu cycle okey je, tapi sejak stress TTC, cycle akan jadi lebih panjang ataupun pendek ataupun langsung tak datang. Untuk wanita dengan PCOS, kesan stres ni akan jadi lagi kuat. PCOS memang buat hormon sensitif. Jadi bila stres naik sikit, cycle boleh berubah secara besar-besaran. Dan bila cycle unpredictable sebab stres tadi, awak mungkin perasan simptom lain akan naik sekali. Jerawat yang teruk dekat muka, perut kembung semacam, mood swing, craving manis tak tentu arah, dan juga rasa cepat letih. Semua ini tanda badan sedang nak try stabilkan hormon kembali, dan juga nak try stabilkan emosi anda. Dalam kes macam ni, biasanya kita akan buat dua benda. So, yang first sekali, blood test lah untuk check hormon, estrogen, progesteron, LH, FSH, cortisol, and kadang-kadang cycle tak stable ni sebab hormon stres dia akan overshadow hormon kesuburan. Yang kedua, ultrasound untuk nak tengok sama ada telur besar ataupun tidak, ataupun cycle tu stuck. So, rawatan memang ada, dan bila kita stabilkan hormon serta kurangkan stres, fisiologi dalam badan cycle biasanya akan kembali teratur. Kalau awak perlukan bantuan, awak boleh terus kontak Poliklinik Ana, Jasin Melaka, dan kami sedia membantu anda.